Okay, ini public transport. Pas interchange dengan MRT atas tu. Sini naik MRT lah. Kalau turun MRT terus turun bawah je terus pasar. Tapi sekarang tengah banyak repair lah. Banyak semua dia upgrade lah. Dia punya public transport dia. Dah bagus, dia bagi bagus-bagus lagi. Sini jalan nak ke MRT. Sini kita masuk dalam Clementi Mall. Kita masuk kejap Clementi Mall ni ada apa? Dia tak besar sangat lah. Okay, ni dalam jalan kejap dalam Clementi Mall lah. Tak ada apalah, semua kedai sama je. Kedai makan, lepas tu dia ada NTUC fair price. So, kedai macam untuk harga murah lah untuk rakyat Singapura kot. Rasanya NTUC. Malaysia MTUC, sini NTUC, National, tak ingat nama. Okay lah, keluar balik lah. Okay, kat sini memang sentiasa sibuk lah. Orang ramai. Orang membeli belah mendapat untuk nak beli apa barang-barang harian ni. Busy lah. Singapura memang semua tempat boleh tekan semua busy. Semua sibuk, orang ramai penuh. Ni Clementi. Sini memang banyak jualan-jualan, memang pasar lah. Tempat kumpul apa tu untuk apa tu beli-beli barang. Sini sebab sini penduduk ramai. Center untuk Clementi. Okay, kita masuk dalam, kita tengok apa ada. Okay, let's go. Jualan. Buah-buahan. Manggis, durian, Blackthorn, $15. Ada mahal, ada murah. Ni Blackthorn 1 kilo 12. Selalu rasa kopi. Tapi ikutkan yang kemah-kemah ni tak setiap hari ada sebenarnya. Ada masa-masa dia je. Ada masa dia taklah seramai, taklah semeriah kedai jual macam ni. Ini tak tahu sebenarnya apa dah dia orang buat jualan ni. Rambutan pun banyak sini. Ini buah apa ni? $250. Strawberry $1.5. Ini buah berry. Blueberry $2.5. Tengok buah sini. Oh ni USA cherry. Oh RM1 $1.8. Avocado. Apokat. Indonesia kata apa? Apokat. Boleh, jom. Buah naga $3-4. 3 biji $4. 3 biji $4 ya. $3.12. Nice.
Yang putih. $35. Anggur $5-6. Okey, kita nak pergi makan dulu. Kita biasa tu makan dulu, sana jualan lagi banyak. Now, oh ada sate. Ada sate. Wah, sedapnya. Mie goreng. Kak nak order mi siam bungkus kuah asing, mi soto satu dengan dua makan, mi soto satu dengan lontong. Siam, mi soto, lontong. Makan mi soto dengan lontong, bungkus mi siam. Soto. Berapa kak? $15. 15. Ya, satu $5. Satu shilling boleh? Bagi bagus. Tu tangan kiri. 2, 3, 4, 5. Yo, yo. Terima kasih. Ya. Saya beli. Padang ke Jawa ni? Ha? Masa Padang ke Limau? Saya Malaysia. Oh, jauh. Masih beli kak no problem. Boleh. Okay. Sini lah. Jauh pusing. Ada nak sana? Nak beli air Abang, air ada TO. Tengok panas. TO kurang gila. Ha? Tengok panas. Apa sangat lah. Kurang gula. Kak, TO panas 2. 1 kurang manis, suam-suam sikit. Saya punya normal biasa. Boleh. Kurang manis. Boleh. Sama ada. Kurang manis. Jalan jauh sikit lah. Pasal Gelang. Dengan 2 orang je. Kita makan. Ini belah pasar basah ikan. Halo. Sama malapan. Pasar dia tak besar sangat. Okay. Alright, thank you. Sini pasar kering. Pasar kering. Bawang macam-macam. Kuku, beras. Sedap pergi kedai ni.
banyak barang. Asal你 normal wash 都还的啦，asal你是讲洗衣的，但是里面是空的啦，它不是。 Okay, inilah kedai yang salah apa kedai favourite kita orang bila datang sini. Sorry. Sini kat sini jalan apa kena slow-slow sebab ramai senior citizen. So kena respect dia orang lah, bagi jalan dulu. Banyak senior citizen pagi-pagi dia jual membeli. Tengok air ubat gigi sana 70 sen. Ubat gigi Colgate $3-5. 3 Ini nanti bayar lagi. kita ambil 3 lah. Ni tisu dapur. Ada yang besar untung. $1.50. Yang ni 50 sen. Satu untuk besar. Boleh lah, kecil lah. Softland $2. Dynamo mahal sikit lah, Dynamo. Dynamo $7 sebenarnya. So. Beli lah. $2 je nak? Oh, satu kecil ni $1. Ini doktor besar. $1. Kopi. Bateri $3.50. Yang ni bateri 50 sen. Ni 1.50 sen. Kecil pun 50 sen. 3A ni. Shampoo baru $2 lah, $1.95. Kalau head and shoulder tu mahal sikit lah, $3.95. Tu bagus lah tu, Joyce tu. Recharge baru $2.95. Oh betul, clear. Oh jom, bisa cukup je satu. Hijau ke merah, ambil pink ni. $1 je. Ada berapa ni? 2, 4, 6, 8, 10. Oh ni plastik ni bagus. Beli barang senang ikat. Dia dah siap tali lah. Plastik ni bagus ni. Dia isi makanan ke apa ke. Cuci muka. $3.50. Garnier. Ada sunlight 2. Tak, dia tak muat. Kita pegang dulu. Okey, itu je kita beli barang. Last kita nak pergi dekat NTUC, kasut Croc. So dekat sini banyak senior citizen dengan troli, dengan apa tu, kereta elektrik tu semua tu. Jadi kita nak jalan sini kena sabar ya. Kena bagi laluan lah dekat dia orang, dekat senior-senior makcik-makcik untuk beli barang. Wah, temikai satu biji $6. Tu je lah, kita tak masuk lah, tengok dalam ya. Ni sini pun ada halal sini. Sini ada halal. Boleh makan dalam tu. Hawker center. Sini sikit je ada halal. Terus so macam ni kan anti ni ha, kena slow je lah. Sangkut
So ni dengan wheelchair apa pakai elektrik reverse. Macam itulah jalan kat sini, kena bagi priority. Jam. Dulu bawa BMW, sekarang bawa tu je. Okey, kita nak pergi NTUC. Ada sikit lagi nak beli. Jalan sekejap je lah. Barangan sama je, yang penting yang dijual lah. Dah lah, belum kan? Okay. Okay, itu je kita beli shopping dekat NTUC Fab